Saya tidak datang dengan niat untuk membunuh. Itu yang dikatakan oleh Syah yang berumur 24 tahun baru-baru ini dekat sidang media. Syah ni sebenarnya orang yang didakwa membunuh si anjing dekat Jalan Sama Gagah, Kelang. Dia adalah seorang sukarelawan yang datang untuk menangkap anjing-anjing dekat kawasan tersebut lah. Selepas operasi ini dilakukan oleh Majlis Bandaraya di Raja Kelang. Pada malam itu, Syah telah pun memberitahu dia telah pun mendapat taklimat penuh daripada pihak MBDK untuk cara-cara menangkap anjing tersebut lah. Tapi di dalam statement dia berkata bahawa perempuan yang dikatakan pemilik anjing tersebut bergelut dengan dia di dalam situasi yang sangat panik tersebut. Anjing itu katakan telah pun, dia pun berkata bahawa ini bukan niat dia pun untuk membunuh anjing itu. Dan pada malam itu hanya satu anjing itu saja mati semasa penangkapan itu berlaku. Sebenarnya dia pun sangat-sangat malu dan juga dia sangat-sangat tertekan lah, sebab dekat dalam social media dia dah jadi mangsa cyberbullying yang sangat teruk. Muka dia digunakan dengan caption bunuh oleh ramai orang. Dia pun kata bukanlah niat dia untuk membunuh, dia hanya ingin menjadi sukarelawan membantu menangkap anjing di kawasan tersebut sahaja. Apa pendapat korang? Komen dekat bawah. Kita tunggu siasatan daripada pihak berkuasa mengenai isu Rocky si anjing ni.